Tuan-tuan tengok dekat depan ni, kita ada barisan, bukan saya keseorangan pada malam ni. Kita ada Tuan Muda Azim, bagi satu tepukan untuk anak muda kita daripada Cyberjaya, dan Cik Odah, barisan co-speaker. Lepas tu Puan Suhaila. Puan Suhaila. Lepas tu Encik Ani, moderator kita malam ni. Ganti Encik Amir. Betul? Encik Amir, okey. So pada malam ni tuan-puan, boleh tak saya tahu dekat sini, yang hadir pada malam ni, siapa yang belum menyimpan emas? Ada tak? Okey, yang hanya penyimpan emas ada tak? Yang hanya menyimpan emas, dia bukan dealer, ada tak? Ada Okey, sebab penting saya tahu benda ni supaya saya boleh sentuh beberapa part yang melibatkan penyimpan emas lah. Okey, so saya rasa majoriti malam ni dealer, betul tak? Betul, dah beli tiket MBC? Cik Mutakin dah beli? Dah beli Dah. Okey tuan-puan, untuk topik malam ni tuan-puan, sebenarnya 5G dan juga G100 kita ada, saya rasa 4 seminar malam ni. Ada 4 seminar di berlainan negeri. Ada tak yang datang daripada luar Penang? Cuba angkat tangan. Luar daripada Penang. Walaupun seberang pun dikira luar. Seberang masih Penang kan. Okey, sebenarnya tuan-puan, sengaja saya pilih Pulau Pinang sebagai destinasi seminar kaya dengan emas pada bulan Februari. Sebab Penang ni antara satu negeri yang dekat di hati saya lah. Yang mana dekat sini saya sama belajar degree saya dalam bidang pendidikan dekat USM. Ada student USM kat sini? Okey, ada. Tu, student USM juga. 3 orang anak muda. Bagi satu tepukan untuk anak muda. Sebab apa tuan-puan? Sebab hari ni kalau tuan-puan nak pergi dekat seminar macam ni, kalau tengok mereka yang dah usia 30-an itu satu perkara yang biasa lah. Tapi kalau anak muda yang datang, sebenarnya tak ramai. Sebab apa tuan-puan? Sebab saya pun pernah muda juga dulu. Sekarang masih muda lagi. Cuma masa belajar dulu tuan-puan, saya fikir saya fikir tak perlu cari ilmu kewangan ni, sebab kita fikir sebab nanti kita nak kerja macam biasa lah. Tak perlu ada satu ilmu yang kita nak belajar. Tapi anak muda ini tuan-puan ada akses untuk belajar secara percuma lah. Okey, ini antara pengenalan tentang diri saya lah tuan-puan. Saya tak nak explain pasal ni, cuma saya nak bagi tahu saya ijazah dalam bidang pendidikan tuan-puan. Dalam pendidikan bahasa Melayu. Tapi hari ini saya berdiri di hadapan tuan-puan berbicara tentang emas. Saya nak bagi satu perkara yang tuan-puan kena sedar hari ni. Kata mentor tuan-puan, ilmu kekayaan tidak diajar di sekolah. Tidak diajar dekat universiti. Ilmu dekat sekolah di universiti diajar untuk menjadi pekerja yang baik. Tapi kalau tuan-puan nak jadi kaya, tuan-puan kena belajar daripada orang yang betul-betul kaya. Kata Tuan Aziz Ali tuan-puan, Tuan Aziz Ali ni pakar kewangan lah. Dia dah menulis lebih 30 buah buku kewangan. Kata beliau, kalau hari ni tuan-puan nak jadi kaya, tuan-puan kena berkawan dengan 5 orang kaya. Cuba tuan-puan cek kontak masing-masing. Ada tak nombor jutawan dalam phone? Ada tak? Tak ada. So, macam mana tuan-puan nak dapatkan benda tu tuan-puan? Melalui hadir training. Sebab apa tuan-puan? Kata mentor, nak membina kekayaan, pertama for sure tuan-puan kena ada ilmu, betul tak? Tapi selain ilmu, tuan-puan kena ada circle tuan-puan. Sebab apa? Sebab tuan-puan adalah produk kepada persekitaran. Apa yang tuan-puan akan jadi nanti adalah asbab dengan siapa yang tuan-puan berkawan hari. Saya alhamdulillah tuan-puan, jutawan-jutawan muda save nombor saya. Contohnya Tuan Muda Azim, Tuan Muda Azam, Tuan SJ, dia save nombor saya tuan. Maksudnya saya insyaAllah jadi jutawan yang ke-6 lah. Maksudnya tuan-puan, kalau tuan-puan tak berkawan dengan mereka yang tidak minat bercerita tentang kekayaan, tuan-puan tak akan boleh grow dalam environment macam tu. Sebab apa tuan-puan? Sebab saya pernah kerja. Saya kerja dalam 2 tahun 6 bulan. Bila kita bekerja ni tuan-puan, antara isu yang kita bincangkan adalah tentang bonus, tentang kenaikan harga barang. Tapi bila saya bersama dealer public goods, sebenarnya benda tu tak jadi satu isu yang besar. Jadi sebab tu kita kena pilih circle yang betul lah untuk tuan-puan berada dalam satu circle yang berminat bercerita tentang membina kekayaan. Okey. Kalau ikutkan ni secara ringkas tahun 2020 saya mula simpan emas, 2022 saya mula aktif,
2022 saya mula posting dekat KL. Sebab daripada ni lah saya aktif berkongsi ilmu tentang simpanan emas ni. Dan alhamdulillah tuan-tuan, 1 September 2024 saya dah bersara daripada kerjaya sebagai seorang guru. Ini adalah exit plan yang saya pun fikir dulu tak pernah ada satu impian macam ni, tapi disebabkan oleh kita pilih jalan bisnes ni, satu benda yang saya rasa tidak terfikir di akal lah waktu kita sekolah dulu. Tapi ni nanti saya akan cerita kejap lagi macam mana saya boleh capai benda ni. Okey, penting tak jadi kaya tuan-tuan? Siapa dekat sini nak jadi kaya? Cuba angkat tangan. Kalau yang malas tu macam mana nak kaya? Angkat tangan pun malas ni. Lambat lagi lah kalau angkat tangan sendiri pun malas. Okey, tuan-tuan, kenapa saya bincang pasal kekayaan? Saya terinspirasi dengan kata-kata mentor. Mentor kata apa? Kekayaan adalah jalan untuk kita buat banyak kebaikan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab waktu dulu tuan-tuan, saya jarang mendengar cara nak jadi kaya. Saya jarang. Bila masuk dalam circle public goal barulah saya dengar, rupa-rupanya kita semua ni ada peluang untuk jadi kaya, betul tak? Saya fikir kalau kita hari ni lahir daripada keluarga yang miskin, kita akan hidup sama macam keluarga kita. Sebenarnya salah tuan-tuan. Kalau kita lahir jadi miskin, adakah salah kita? Tak. Itu dah pilihan takdir. Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan miskin, itu salah kita. Sebab Allah dah bagi kudrat kepada kita, bagi masa kepada kita. Tapi kalau kita tak nak usaha, itu salah kita sendiri. Okey, so bila sebut pasal kekayaan ni tuan-tuan, saya ingat satu cerita lah yang mentor selalu cerita tentang perbezaan ibadat orang kaya dan orang miskin. Tuan-tuan pernah dengar tak hadis ni? Tuan-tuan, sebenarnya kenapa tuan-tuan hari ni kena set supaya kita semua nak jadi kaya? Pada zaman Nabi tuan-tuan, ada sahabat yang miskin datang jumpa Nabi. Dia bagi tahu, ya Rasulullah, dia cakap orang boleh tak bagi satu amalan yang boleh menyamai pahala sedekah orang kaya? Sebab dia bagi tahu orang miskin solat, orang kaya solat tak? Solat. Orang miskin puasa, orang kaya pun puasa. Tapi ada satu amalan yang orang miskin tak boleh buat, iaitu sedekah, infak dan juga bebaskan hamba pada ketika itulah. Maksudnya tuan-tuan, Nabi pun bagilah satu amalan zikir yang tuan-tuan duk amal sampai hari ni lah. Contohnya tasbih, tahmid, takbir semua tu, yang 33 kali tu. Itulah amalan yang Nabi bagi. Yang lepas tu orang miskin ni tuan-tuan, dia amalkan benda ni. Dia happy lah. Lepas tu dia datang balik jumpa Nabi. Dia bagi tahu apa? Orang kaya dah tahu amalan tu. Bila orang kaya dah tahu amalan tu, menyebabkan orang miskin tu tanya Nabi. Dan Nabi pun tersenyum. Nabi bagi tahu itulah kelebihan yang Allah bagi kepada orang yang mereka kehendaki. Maksudnya tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan tengok hari ni orang duk komen, dia cakap, tak payahlah jadi kaya. Kaya pun tak penting. Tuan-tuan tengok dia, mesti dia miskin. Sebab apa? Sebab dia cakap tu untuk sedapkan hati. Kalau dia cakap kaya tak best, cuba suruh dia jadi kaya. Kalau rasa tak best, suruh jadi miskin balik. Kalau dia tak sanggup, maksudnya dia sedapkan hati. Sebab apa tuan-tuan? Hidup hari ni semua perlukan kos. Datang daripada KL sini pun perlukan kos. Keluar je nanti, nak pergi minum air, kena kos tak? Kos. So duit ni bagi saya adalah akses untuk capai apa yang kita nak dalam kehidupan. Jadi sangat penting tuan-tuan untuk kita ada impian untuk jadi kaya. Okey. Okey, ini adalah gambar saya tuan-tuan. Ini saya membesar dekat rumah ni hampir 20 tahun. Ini rumah kediaman saya dekat Kelantan. Kenapa saya hari ni membuat-buat rasa nak jadi kaya? Sebab saya fikir saya tak nak hidup susah. Bagi saya, kemiskinan ni untuk saya lah. Untuk saya letak satu mindset. Kalau aku dah dewasa nanti, kalau aku miskin, itu salah aku sendiri. Mak ayah kita tuan-tuan, mereka miskin bukan salah mereka. Sebab mereka sangat rajin. Ayah saya kerja, sekarang kerja driver, lagilah tak ada kat rumah. Tapi Allah tak bagi rezeki untuk jadi kaya, tapi Allah bagi rezeki untuk anak-anak. Jadi, daripada kecil tuan-tuan, memang saya dah plan ni. Waktu saya ambil gambar ni, memang saya dah plan. One day kalau aku berjaya, ini adalah turning point yang aku nak tunjuk. Sebab memang saya nak buktikan tuan-tuan, yang mana sebenarnya kita semua ni ada upaya untuk ubah kehidupan kita masing-masing. Walaupun kita lahir dalam keadaan miskin, sebenarnya kita ada kemampuan untuk ubah.
Dan sebenarnya tuan-puan, kemiskinan ni bagi saya satu rahmat. Sebab apa? Contohlah hari ni, kalau saya lahir dalam keluarga yang kaya raya, dalam keluarga Muda Holding contoh, ayah saya CEO, harta bapa saya yang punya. So agak-agak saya struggle tak dalam membina kekayaan. Tak tahu puan, saya rasa kalau saya masuk universiti pun saya tak ada nak buat kerja part time. Tapi sebab kemiskinan ni, saya memang setiap masa yang saya ada tu adalah duit. Masa bagi saya adalah duit. Sebab apa? Sebab dengan masa yang ada tu saya boleh buat banyak perkara yang boleh tukar jadi duit. Okay, ni saya cerita sikit dari sudut. Okay, ni pada tahun 2017 tuan-tuan, sebenarnya saya dah buat jualan ni daripada sekolah form 1 lagi. Bawa makanan kat sekolah jual. Tapi saya mula dengan 2017 lah. Okay, 2017 ni tuan-tuan, sebab kita tak ada ilmu, tapi niat nak jadi kaya tu ada. So, saya buat macam-macam perkara tuan-tuan. Masa ni contoh, saya jual air soya. Maksud ni, masa bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni tuan-puan, sebenarnya, keuntungan tak ada sangat. Kadang-kadang tu, air soya tu jadi rosak sebab kita letak tengah panas. Rugi. Tapi, rasa masa yang ada tu kita nak tukar. Mesti ada something yang aku boleh buat. Lepas tu ni, saya ingat lagi ni. Masa ni, saya niat, saya nak jadi owner business. Nampak tak beg ni? Beg ni daripada China. Saya belajar order barang daripada China. Dan beg ni tuan-puan sebenarnya, harga shipping lagi mahal daripada beg. Nak bagi tahu pada ketika tak ada ilmu, tapi tengok dekat iklan dekat media sosial orang cakap, okay, order barang daripada China dapat harga murah. Tapi kita tak ada ilmu, order tiba-tiba shipping mahal daripada harga barang. So, buatlah live dekat Facebook tuan-puan masa ni. Jual barang. Lepas tu, jual ejen, jadi ejen susu. Macam-macam perkara tuan-puan untuk jadi kaya. Saya ingat waktu saya form 6, memang saya dah tak minta duit dengan mak ayah. Dan saya boleh bagi duit lagi dekat mak ayah saya sebab apa? Sebab memang kita buat macam-macam perkara tuan-puan. Okey, ni saya buat Grab. Ni saya pun pernah buat Grab. Dan kenapa saya buat Grab tuan-puan? Hari ni bila saya pernah berada di titik paling bawah dalam kehidupan, saya lebih menghargai apa yang saya ada pada hari. Contohnya, masa saya buat Grab dulu, ada uncle Cina tu, bila kita hantar barang, dia bagi tips. Dia bagi tak banyak, betul pada RM2. Tahu tak, untuk Grab, siapa pernah buat Grab kali ni? Ada tak? RM2 banyak tak tambahan? Sebab satu trip kita dapat RM5. Orang bagi RM2, sampai saya doa pada uncle. Saya letak dalam motor kat tepi, saya doa, murahkanlah rezeki uncle ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab satu trip dapat RM7, satu benda yang sangat besar pada ketika tu. Jadi pada hari ni tuan-puan, bila kita pernah berada di titik paling bawah ni, kita rasa hargai apa yang kita ada pada hari ni. Okey, ni saya ingat lagi, waktu cuti-cuti SEM, saya balik, mesti saya akan cari something yang saya boleh buat. Masa ni tak kenal public go lagi masa ni. Ni saya jual susu Nelofa, ni saya pernah kerja kedai makan. Kerja kedai makan tuan-puan, ambil order. Lepas tu, yang ni masa saya dekat USM, ni saya ingat ni, masa dekat USM, saya sewa kereta, balik Kelantan hanya untuk ambil kerepek ni. So masa student lain pergi, contoh pergi Queens Bay lah sekarang, kalau USM Queens Bay lah, famous. Okay, saya tak tahu, saya isi beg kerepek pisang di dalam beg, saya pergi COD sekitar USM. Jadi aktiviti membina aliran tunai ni memang saya sangat aktif mencipta aliran tunai waktu saya masih belajar pada ketika tu. Dan kalau kira masa kedai makan dulu tuan-puan, income kedai makan ni dalam first masuk tu dalam RM25. Nak dapat RM30 tu kena kerja saya rasa sebulan baru dapat permanent lah. Dapat kekal tu. Dan pada ketika ni pun saya dah bagi dekat mak saya RM10 tuan-puan. RM25 saya bagi mak saya RM10 gaji hari. Sebab apa tuan-puan? Sebab saya tak fikir saya nak kaya dengan benda ni. Tapi saya fikir, okey, dengan benda ni, nanti bila sebab saya dah fikir, saya punya jalan kehidupan adalah saya jadi guru nanti. So, saya fikir walaupun saya tak kaya, at least saya ada lah. Macam orang ada kereta, saya ada kereta. Tapi tak kaya lah. Tapi kita nak rasa kesusahan, tuan-tuan. Jadi, sebab tu mentor pesan apa? Miskin di usia muda, itu pengalamannya sangat berharga, tuan-tuan. Sangat mahal. Tapi miskin di usia tua, itu penjara kehidupan. Tak boleh buat apa dah tuan-puan. Orang nak ambil kerja pun, orang tak boleh nak ambil dah, tenaga tak ada. Sebab tu orang muda ni tuan-puan, kalau dealer-dealer tim saya 5G dan G100, orang muda, always pesan tuan-puan. Contoh dia cakap, susahlah cikgu nak buat live
Saya tanya, mana lagi susah buat live ke pergi buat Grab? Dia cakap buat live, kalau buat live ni ada risiko kena langgar tak? Kena langgar dengan kereta. Tak ada. Buat live, paling teruk pun tak ada. Tak ada orang tengok ke tak? Tu paling teruk buat live. Dan tak ada pun orang nak hulur tangan kat skrin, tepuk kita punya kepala. Ada tak? Tak ada. So, tuan-puan sebab apa? Sebab itulah sekarang ni, kalau orang muda, kena tahu, okey, nilai yang kita buat sekarang ni, mana lebih berat kalau kita nak bekerja dekat luar. Okey, ni antara pengalaman lah tau. Pengalaman yang saya, betul mentor cakap, pengalaman yang sangat berharga. Okey, ni perjalanan pada tahun 2020 Okey, tuan-puan. Saya ni Allah bagi kelebihan lah. Saya rasa rezeki lah. Saya buat apa pun jadi. Malahan saya buat scam pun jadi, tuan-puan. Saya pernah buat scam pada tahun 2020. Masa ni, first kenal Tuan Azam lah. First kenal Tuan Azam. Saya buat scam like and share. Tuan-puan, untuk student, saya tak tahu ini scam. Hari ni kalau datang macam ni, confirm scam. Dah bagi dah income bulanan berapa dapat. Sampai saya sembang dengan kawan saya dekat rumah sewa. Saya cakap, tak nanti kita boleh beli kereta ni. Income nanti banyak ni. Maksudnya tuan-puan nak bagi tahu apa? Tak ada ilmu. Tak ada ilmu kewangan tuan-puan. Sampai saya buat scam ni, memang ramai lah. Ada saya masa ketika tu. Tapi semua reda lah, duit dah habis semua. Tapi itu first and last lah. Saya buat benda ni sebab tak ada ilmu. Yang kedua, saya ni jalan saya macam mana saya nak mencipta kekayaan Saya nak mencari macam mana jalan nak jadi kaya. Saya buat scam. Lepas tu memang lingkup lah scam tu. Scam tu like and share. Siapa pernah join scam? Ni millennial. Pernah Ada. Like and share ni tuan-puan. Dia bagi task untuk kita buat kerja. Kerja kita like dan share. So, satu like dia bagi RM1. Kalau sehari tu, kalau kita nak lebih lagi, kita kena bayar ni. So, kalau kita bayar RM1,000, sehari kita dapat 30 job. 30 job, RM30 sehari. So, memang benda ni tuan-puan, ramai student yang masuk pada ketika tu. Sebab tu hari ni kalau student, tuan-puan ada ilmu kewangan, kena kongsikan dekat kawan-kawan. Okey. So, kedua tuan-puan, jalan macam mana saya nak jadi kaya, saya pernah join kelas saham. Masa ni dah cerdik sikit sebab dah baca buku. Yang mana dulu saya bayar yuran kebodohan. Untuk saya buat benda ni tanpa saya ada ilmu. Kedua tuan-puan, cerdik sikit. Tengok masa tu, masa COVID. Masa COVID ni tuan-puan, sifu-sifu saham ni memang ramai dekat media sosial. Antara dia ajar benda yang betul tuan-puan. Tapi macam mentor cakap, nak tingkatkan kekayaan bukan melabur. Tapi cari ilmu kewangan. Sebab apa? Sebab tuan-puan melabur dalam keadaan tak ada ilmu, akan lebur. Dan mentor pernah bagi konklusi, dia bagi tahu sepanjang dia 15 tahun educate masyarakat tentang ilmu kewangan. Dia bagi tahu masyarakat kita hari ni lebih kaya kalau tak melabur. Kaya lagi kalau menyimpan. Sebab apa? Majoriti melabur tak ada ilmu tuan-puan. Jadi sebab itulah hari ni bila saya ingat lagi tuan-puan, saya masuk kelas saham ni, saya keluarkan duit daripada tabung haji. Saya belajar. Masa ni saya masuk kelas, saya dah belajar. Lepas tu, saya dah buka akaun CDS apa semula untuk kita belajar, orang panggil apa? Indikator teknikal analisis So, bila nak melabur tuan-puan, tengok duit dalam bank, ada lagi RM1,000 tuan-puan. So, saya pun fikir, kalau aku melabur RM1,000 ni, tak tidur malam. Sebab duk fikir macam mana dengan duit ni dulu. Lepas tu bila baca buku kewangan barulah sedar tuan-puan. Sebenarnya asas membina kekayaan ni bukan melabur. Asas dia adalah menyimpan. So apa yang kita ada tu simpan dulu. Nak melabur pakai duit lebihan. Bukan duit yang kita nak guna 2-3 tahun akan datang ataupun duit emergency. So itu adalah ilmu yang kita rasa asas tuan-puan. Tapi untuk anak muda macam saya dulu memang tak tahu pasal benda ni. Okey, ni pada tahun 2021 Okey, boleh bagi satu tepukan untuk saya punya upline Tuan Muda Azam. Beliau lah individu yang kenalkan saya dengan emas. Dengan emas. Ini first date kami jumpa dekat Kelantan. Ni tunjuk emas lah. Lepas ni second. Start daripada ni tuan-puan 2021 saya tak pernah join scam lagi. Masa ni masih lagi buat bisnes lain. Tapi masa ni dah betul lah. Kepala otak tu dah betul lah. Datang je scam, kalau nampak saya senang je, nampak table, janji income bulan dan bintang, confirm scam. Kalaulah jalan menuju kekayaan semudah itu, ramai tak jadi kaya.
Ramai lah. Tapi hakikat jalan nak jadi kaya tak mudah. Tuan-tuan kena lalui. Membina diri. Belajar ilmu kewangan. Okey. So, ni sampailah sekarang lah. Ni 2022. Ni Tuan Muda Azim. Muda lagi. Ni Encik Adli. Okey, ni first time saya buat decision untuk fokus dalam business public tu. Jadi, untuk tuan-puan hari ni, sebenarnya, apa yang kita buat hari ni tuan-puan sebenarnya satu perkara yang mulia. Sebab saya fikir balik tuan-puan, kalau dulu scam aku boleh buat, sekarang benda yang betul takkan aku tak boleh buat. Dulu scam pun kita sanggup promote kan, tapi sekarang ni benda yang betul kita dah buat ni sekarang ni. Okay, so pada malam ni tuan-puan, kita back to topik balik. Pada malam ni tuan-puan, saya nak cerita macam mana tuan-puan nak jadi kaya dengan emas. Okay, basically tuan-puan, mentor pesan, nak jadi kaya dengan emas ni ada dua cara tuan-puan. Pertama dengan, sebut sikit, 1, 2, 3 apa? Allah, ramai punya. Okay, yang kedua, bisnes emas. Bagus. Okay, so pertama tuan-puan, dengan simpanan emas. Sebenarnya tuan-puan, memang kalau tuan-puan simpan emas, tuan-puan boleh jadi kaya. Siapa setuju dekat sini? Saya, bagus. Okey, memang tuan-puan akan jadi kaya, cuma jalan ni mungkin lambat. Okey, kedua tuan-puan dengan cara bisnes emas. Jadi tuan-puan pusinglah macam mana sekalipun nak jadi kaya, tuan-puan kena ada dalam dua perkara ni. Saya nak tanya dekat sini, tuan-puan kenal tak Tuan Syukur Hashim? Kenal tak? Okey, Tuan Syukur Hashim kaya sebab dia simpan emas sahaja ataupun dia buat bisnes emas juga? Bisnes emas. Dan tuan-puan nak tahu tak orang kaya dekat dunia ni, apa aset terbesar dia? Bisnes tuan-puan. Tuan-puan tengoklah carta orang kaya atas dunia ni pun, dia adalah pemilik bisnes. Jadi kalau tuan-puan nak jadi kaya, jalan dia adalah dengan bisnes. Sebab tu dulu saya pergi cari dengan jalan melabur tu sebenarnya, guru saham tu dia pun buat bisnes. Bisnes dia apa? Bisnes dia ILEO lah, maksudnya ILEO yang ada ilmu lah. Dia ajar tu benda betul tuan-puan, tapi tak applicable untuk saya lah. Okay. So pada permulaan ni saya akan cover dulu bahagian simpanan emas. Macam mana tuan-puan nak jadi kaya dengan emas? Ramai yang salah faham tuan-puan, nak kaya dengan emas ni, beli 1 gram, lepas tu tunggu 3 tahun, harga emas naik, tuan-puan jual, tuan-puan dapat untung, betul tak? Sebenarnya itu bukan cara jadi kaya dengan emas. Itu hanya mengekalkan kekayaan, mengekalkan kuasa beli sahaja. Nak jadi kaya dengan emas ni tuan-puan, contohlah tahun 2020, tuan-puan ada 1 gram. Tahun 2022, tuan-puan ada 10 gram. Maksudnya kekayaan bertambah bila mana simpanan emas bertambah. Ini ramai tak faham. Sebab tu, kenapa mentor pesan, kalau nak menyimpan emas, jangan tengok harga. Sebab apa? Sebab bila tengok harga, simpanan bertambah tak? Tak, tuan-puan akan trigger tengok harga, tak tambah simpanan. Sedangkan jalan nak menuju kekayaan, melalui simpanan emas, pastikan simpanan bertambah. Bukan tuan-puan sibuk monitor harga. Sebab apa? Sebab harga emas hari ni akan jadi jauh lebih murah 2-3 tahun akan datang. Saya simpan emas tahun 2020, harga 267. Kalau sekarang mahal atau murah? Murah. Tapi saya beli dulu mahal tuan-puan. Dengan kata lain, harga emas pada semasa tu confirm mahal. Jadi kalau siapa-siapa yang cari jalan simpan emas, tunggu harga emas naik, sebenarnya dia rugi. Daripada dia tunggu harga naik, better dia pastikan simpanan dia bertambah. Okey, ni saya bagi contoh untuk diri saya sendiri. Ni sejarah harga emas tuan-puan. Saya simpan emas 100 gram ni tahun 2023, harga dia RM32,869. Hari ni tuan-puan kalau kita tengok harga emas berapa? 44,000. Ambil masa dalam setahun lebih kurang 2 tahun. Ini melalui simpanan emas Ini saya beli, saya simpan tak buat apa-apa. Pun saya dah dapat untung dengan emas. Dan saya yakinlah puan-puan yang usia 50-an yang pernah beli emas 23 tahun lepas, kalau hari ni tuan-puan tak ada ilmu tapi simpan lama sahaja, tuan-puan dah dapat untung. Itu kelebihan emas. Okey. Ni antara keistimewaan emas. Belakang ada jual kat buku wang emas. Ada? Okey, point ni tuan-puan saya tak nak explain detail, tapi tuan-puan boleh beli dekat belakang buku wang emas. Dalam buku tu dia cerita tentang macam mana keistimewaan emas ni. Okey, next
Okey, ni tentang diri saya tuan-puan. Pengalaman saya sendiri melalui jalan simpanan. Apa kesan terhadap diri saya? Okey, yang pertama tuan-puan, saya baru kahwin dalam tahun 2024. 2024. Masih tahun lagi. Lama betul. Okey. So tuan-puan, bila saya dah mula simpan emas ni, antara kesan yang saya boleh bagi tahu jujurlah terhadap diri saya tuan-puan, saya sangat takut untuk buat hutang. Sebab apa? Bila saya buat hutang tuan-puan, saya akan kurangkan jumlah tabungan. Kalau tuan-puan nak tahu, saya ni tuan-puan, daripada kenal emas ni, saya memang betul-betul follow je apa yang mentor cakap. Mentor cakap income dah 5 angka pun, relax dulu. Income 5 angka pun, simpan emas dulu. Jadi dengan kata lain tuan-puan, income masa saya kerja, income guru masa saya kerja, income public guru dah lebih daripada 5-6 kali ganda. Tapi pada ketika tu tuan-puan, kebanyakan income saya adalah saya simpan emas. Jadi dengan kata lain, saya memang seorang yang sangat obses menabung emas. Sebab adalah kawan saya cakap, dia cakap, kenapa tak ambil rumah? Saya bukan tak nak ambil rumah tuan-puan, sebab saya tak ada ilmu. Saya fikir macam emas ni antara benda yang sesuai lah untuk saya. Kalau saya simpan sekilo pun dah sama dengan sebiji rumah. Jadi saya fokus je menabung emas. Jadi tak nak buat hutang ni tuan-puan. Ni saya bagi contoh kisah masa saya nak beli kereta. Okay, masa saya nak beli kereta ni tuan, masa itu baru kahwin. Wife saya dah ada kereta, cuma kereta tu kereta lama lah. Sesuai untuk bergerak daripada titik A kepada titik B. Tapi dalam jarak yang dekat. So bila nak pergi jauh tu ada macam-macam lah. Pernah datang Penang, Raya Pancit, semacam-macam lah lalui. Tapi bila decide nak beli kereta tuan-puan, masih berperang dengan diri sendiri. Betul ke aku nak ambil kereta ni? Sebab bila saya ambil kereta tuan-puan, saya akan buat hutang baru. At least 7 ke 9 tahun. Dan bila buat hutang ni, saya akan kurangkan jumlah tabungan. Jadi kesan ni daripada emosi saya. Kalau saya tak menyimpan emas, saya rasa nak ambil kereta, ambil je lah. Sebab antara logik yang saya fikir, bila saya ada kereta, saya boleh balik kampung. Sedangkan balik kampung ni, kalau paling kerap pun berapa kali? 3 bulan lah saya rasa. Kalau saya lah, 3 bulan sekali balik. Jadi alasan nak ambil kereta tu tak logik pun sebenarnya sebab nak balik kampung. Jadi bila kita fikir-fikir balik, rupanya tak perlulah ambil dulu kereta, relax dulu. Jadi dengan kata lain tuan-puan, bila kita simpan emas, perasaan kita nak buat hutang tu akan disekat dengan perasaan kita nak menabung. Sebab apa? Sebab simpan emas ni kita akan rasa ketagih nak menabung. Okey. Lepas tu tuan-puan, bila saya dah menyimpan emas ni, saya boleh kahwin tanpa hutang. Untuk anak muda ni tuan-puan, saya bagi jujur lah. Circle saya memang ramai umur 25 tahun. Nak kahwin hari ni tuan-puan, at least tuan-puan kena ada at least lah 30,000. Tuan-puan, untuk graduan yang baru kerja, gaji 3,000 dengan duit PT-PT yang tak habis bayar lagi, yang kos hari hidup dekat KL lebih kurang 1,000 lebih rumah sewa. Kalau pakai kereta ada tol lagi, kereta lagi. Macam mana? Nak ambil masa berapa lama nak kumpul 30,000? Sangat lama tuan-puan. Tapi disebabkan saya, daripada saya study lagi, memang kita dah obses buat tabungan untuk kahwin. Akhirnya tuan-puan, saya boleh bagi 10 dinar kepada isteri saya untuk saya kahwin. 10 dinar hari ni berapa tuan-puan? Berapa hari ni? 19,000. Tak ramai tuan-puan lelaki boleh hadiahkan 19,000. Kalau ikut harga hari ni lah. Tapi masa saya niat hari tu harga lebih kurang belasan je. 11,000, 12,000 macam tu. Tapi nak bagi tahu apa tuan-puan, anak muda kalau tuan-puan hari ni belum kahwin, tuan-puan kena obsesi emas supaya tuan-puan kena target benda ni. Kahwin tanpa hutang tuan-puan. Sebab Piramli pun dah cakap dalam filem dia. Dia bagi dia, ayah bapak kau yang salah kan. So kahwin buat hutang kan. Tiba-tiba anak dah 4, hutang tak habis bayar. Jadi hutang ni tuan-puan dia satu benda yang tuan-puan kena elakkan lah. Sebab apa hari ni tuan-puan, kalau kita tak ada hutang, at least tuan-puan hidup cukup lah. Makan cukup. Tapi bila ada hutang, rasa macam sangat tak best. Okay. Tuan-puan kalau ada emas juga boleh jual emas untuk kos kahwin. Saya rasa Tuan Azim buat kan. Jual 50 gram untuk kahwin. Sebab tu macam Tuan Azam pernah sebut sebelum ni lah. Ada duit, belum tentu ada emas. Ada emas, sudah tentu tuan-puan ada duit. Okey. Ni antara emas kahwin lah. 10 dinar. Okey. Emas juga tuan-puan. Sebagai forgetting saving. Okey. Kalaulah ada satu sebab hari ni, kenapa masyarakat kita kena simpan emas? Kalau saya lah, saya boleh buat kesimpulan.
Sebab emas ni boleh menyelesaikan masalah yang ramai masyarakat kita hadapi hari ini, iaitu masalah apa? Boros dan tak boleh menabung, tuan-tuan. Ini bukan kita sembang kosong. Tuan-tuan boleh tengok laporan daripada BNM. 75% rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun 1,000. So dengan kata lain, tuan-tuan, kalau ada satu sebab hari ni, kenapa tuan-tuan kena simpan emas? Sebab tuan-tuan nak melupakan simpanan dengan emas. Sebab saya sangat yakin, tuan-tuan, siapa yang ada emas hari ni, dia tak ingat berapa duit dia dalam bentuk emas. Kalau tuan-tuan tak percaya, cuba tengok dealer-dealer public good. Tahu tak kalau 100 gram atas meja tu nilai dia berapa? 44,000, tuan-tuan. Tapi rasa macam tak ada duit. Sebab apa? Sebab bila kita simpan emas, kita dah hilang nombor. Sebenarnya manusia ni, tuan-tuan, secara psikologi, tuan-tuan memang kalah dengan nombor. Tuan-tuan boleh cubalah buat tabung oranye ke, hijau ke, biru ke. Last kali dapat duit, buat apa? Belanja. Tapi tengok emas, last kali rasa sayang. Nak jual pun rasa sayang. Pernah temu bual mentor penapisan, temu bual Dr. Mahathir. Dia bagi wawancara tu, dia tanya, kenapa Tun tak jadikan dinar ni sebagai mata wang dekat Malaysia? Dia kata kalau jadikan dinar ni sebagai mata wang, nescaya rakyat tak akan berbelanja. Sebab emosi kita terhadap emas tu apa untuk kita simpan. Okey, so tuan-tuan kena simpan emas untuk lupakan simpanan dan hilang rasa berduit. Sebab kalau tuan-tuan ada duit dalam tabung haji 10,000, dah rasa kaya lah. Tapi ada emas 50 gram, rasa macam tak ada duit. Sedangkan nilai dia 20,000. Dekat 22,000. Okey. Ni sebagai backup belanja hangus lah. Okey, untuk poin ni, tuan-tuan, dulu saya tak berapa faham tentang backup belanja hangus ni. Rupanya, tuan-tuan, kita manusia ni, kalau kita contohlah kita nak beli iPhone kita nak beli iPhone, agak-agak duit yang kita beli iPhone tu kita ganti balik lah. Tak, itu dah dikira belanja hangus. Belanja hangus. Jadi macam mana kita nak backup supaya benda ni akan kita ada balik duit tu? Dengan cara kita pergi pajak emas. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab manusia, dia boleh disiplin untuk bayar hutang. Siapa setuju? Betul. Sebab apa bank bagi pinjam dekat kita? Sebab dia tahu kita mampu bayar. Sebab apa? Dia dah tengok kita punya keuangan kita. Dan bank tak akan bagi bayar selagi bila mana tuan-tuan dah tak mampu bayar bagi pinjaman tu. Jadi, bila kita pajak emas, tuan-tuan, kita dengan kata lain kita buat pinjaman lah. Jadi tuan-tuan akan rasa nak pergi bayar untuk tebus balik emas. Last kali duit simpanan tak hangus, iPhone tuan-tuan dapat. So ini antara kesan lah bila tuan-tuan menyimpan emas. Okey, ni emas sebagai modal pusingan bisnes. Siapa dekat sini pernah pergi Kelantan? Cuba angkat tangan. Okey, kalau tuan-tuan pergi Kelantan, pernah pergi dekat Pasar Siti Khadijah. Kalau tuan-tuan nampak makcik-makcik tu yang pakai gelang emas, untuk orang yang tak ada ilmu, mereka tengok gelang emas tu sebagai apa? Perhiasan. Tapi pada hakikatnya, tuan-tuan, orang Kelantan, dia sangat suka jadikan emas ni sebagai modal pusingan bisnes. Contoh dia nak ambil satu barang bisnes kan. Kalau dia pun nak guna duit, dia pun pergi gadai lah emas tu. Bila dia pergi gadai, dia dapat duit, dia ambil barang dagangan tadi dan dia buat bisnes macam biasa. Dapat keuntungan, dia pergi tebus balik emas tu. Jadi dengan kata lain tu apa? Bisnes boleh jalan macam biasa, emas masih ada dekat tangan. Jadi itu antara fungsi emas. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kalau tuan-tuan tak ada ilmu tentang emas, tuan-tuan hanya tahu satu benda je. Beli emas ni buy low sell high. Beli harga rendah, jual harga tinggi. Itu sahaja. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Bila tuan-tuan ada ilmu, harga emas naik ke turun, tuan-tuan tak rasa pun rugi. Sebab tu penting kena cari ilmu pada hari ini. Okey, ni emas ni sebagai simpanan jangka masa panjang. Bila saya buat live, tuan-tuan, kadang-kadang Cik Baharum dia tanya. Dia tanya, okey tak cikgu kalau saya keluarkan duit dari sini? Okey tak saya guna duit ni? Okey tak? Macam-macam. So sebenarnya, tuan-tuan, emas ni satu je. Kalaulah matlamat tu untuk long term, itu sesuai jadi emas. Tak kisahlah duit tu daripada mana pun. Janji matlamat tu long term. Sebab emas ni tuan-tuan tak ada ilmu, simpan emas lama pasti untuk. Saya bagi contoh mak saya dekat kampung lah. Mak saya tak baca buku wang emas. Dengan kata lain, dia tak pernah tahu pun pasal ilmu emas. Tapi dia hanya tahu emas ni simpan lama, pasti akan untung. Jadi dengan kata lain, tuan-tuan tak ada ilmu tapi simpan lama, tuan-tuan akan untung dengan emas. Sebab tu emas ni sebagai simpanan jangka masa panjang. Okey, ni saya nak masuk dekat next lah. Ni seterusnya, tuan-tuan. Dekat public goal ni sebenarnya, kita ada dua peluang, tuan-tuan.
Pertama, peluang untuk jadi penyimpan emas. Kedua, jadi dealer emas. Ini saya buat perbandingan. Okey, tuan-puan. Kalaulah tuan-puan jadi penyimpan emas, tuan-puan pun boleh dapat untung juga dengan cara buy low, sell high. Contoh saya sendiri, tuan-puan. Tahun 2023, saya simpan 10 gram. Kalau saya jual hari ni, saya dah buat kira-kira tadi, saya dapat untung dalam 8,000. Banyak tak, tuan-puan? Banyak. Dalam masa, dengan cara saya tak buat apa-apa pun emas ni. Saya tengok, saya gosok je. Gosok saya buat live, saya pegang-pegang. Saya tak ada pun pergi nak bayar macam rumah sewa, kita kena cari penyewa baru dapat duit kan. Tapi emas tak, tuan-puan simpan je. Makin lama makin untung. Tapi saya ambil masa dalam 2 tahun, saya nak dapat dalam lebih kurang 8,000. Okey. Seterusnya, tuan-puan. Okey, ni cara macam mana tuan-puan nak untung dengan emas. Kalau tuan-puan tengok dekat sini, tahun 2020 adalah tahun pertama saya jadi dealer. Saya jadi dealer pada ketika ni, tuan-puan, memang saya tak serius pun buat bisnes. Tapi income pada tahun 2020 ni dah dapat dalam 300 lebih, dah dapat 3 angka pada ketika ni. Lepas tu, tahun 2021 pun belum buat decision lagi. Masih lagi main-main lagi, tapi boleh dapat income dalam 5,000. Okey, daripada sini kepada sini, berapa kali ganda peningkatan? Cuba keluarkan kalkulator. Student kira. Berapa kali ganda ni? Daripada 8,000, daripada 3,000 jadi 5,000. Ni cik sikit nak berapa? Buat sikit, berapa? Okey, skrip dah bagus. Adi dah ajar. Okey, berapa? 3? Berapa? Serius lah. 18 kali ganda. Maksudnya, 18 kali ganda daripada tahun 2020 kepada tahun 2021. Bila saya buat decision, tuan-puan, income pada tahun 2021 naik sampai 41,240 setahun. Dan dekat sini, tuan-puan, saya tak tulis lah. Ni tuan-puan kira sendiri lah. Maksudnya dekat sini berapa kali ganda peningkatan melalui bisnes emas. Maksudnya, tuan-puan, kalau tuan-puan nak jadi kaya, tuan-puan kena duduk dekat bahagian mana? Tuan-puan kena duduk dekat, kenapa takut ni? Cik Adli, bahagian mana? Dealer. Salah. Tuan-puan kena simpan dan tuan-puan kena jadi dealer. Tuan-puan kena duduk dekat dua-dua bahagian. Tapi good try. Cik Adli, lepas tu, saya berjaya. Kejap lagi. Okay. So, tuan-puan, pertama sekali, dekat income ni, apa yang saya nak tekankan dekat income ni, tuan-puan kena faham tentang active income dan passive income. Tuan-puan, active income, tuan-puan jual masa untuk dapat duit. Tuan-puan jual kedegat, jual tenaga. Selagi mana tuan-puan sihat, selagi itulah tuan-puan dapat income. Tapi yang saya listkan dekat atas ni, tuan-puan, adalah passive income. Yang mana saya buat kerja sekali, saya pandaikan orang simpan emas, mereka simpan emas berkali-kali dan saya dapat income setiap bulan. Passive income. Okey, yang kedua, tuan-puan. Ini cuba tuan-puan tengok. Income rumah sewa, ASB, dealer public good. Okey. Untuk rumah sewa, tuan-puan. Siapa dekat sini ada rumah sewa? Angkat. Okey. Saya nak tanya dah jujur dekat tuan-puan. Senang tak nak dapat penyewa? Senang. Senang tak jaga penyewa? Susah. Lagi-lagi tuan-puan dapat penyewa daripada mana? Neraka, bukan neraka tu, neraka jahanam. Paling bawah sekali, yang mana rumah semua tuan-puan semua rosak. Dinding semua hancur, pintu hancur. Tapi tuan-puan nak dapat cash flow, sangat susah. Positif cash flow sangat susah. Boleh tak cara rumah sewa dapat passive income? Boleh tak? Boleh, tapi senang tak? Susah. Tapi boleh. Sebab apa? Sebab boleh. Okay. So, yang kedua tuan-puan, ASB. ASB ni sebab tuan-puan dapat dividen bulanan, betul tak? Saya pun tahun lepas pun dapat juga dividen. Tapi, tuan-puan kena tunggu setahun. Dan dividen ni pun taklah berapa banyak jika ditolak dengan zakat dan inflasi apa semua, sebenarnya tak berapa untung pun dekat sini. Tapi boleh tuan-puan nak dapat passive income dekat sini. Cuma hari ni tuan-puan dengan cara tuan-puan jadi dealer public good. Itu lagi senang untuk tuan-puan dapat passive income. Okey, yang ketiga tuan-puan, kenapa keep growing? Kenapa tuan-puan penyimpan income ni sentiasa bertambah? Cik Mutaki, kenapa? Tadi dah ajar kan? Lupa, bagus. Okey. So, kenapa keep growing tuan-puan? Sebab penyimpan emas sentiasa
bertambah. Sebab dulu tuan-puan, kalaulah saya ada 100 penyimpan emas, agak-agak 100 ni, kalau 2021 dia masih ada tak? Ada. Kalau 2021 saya ada 1000 penyimpan emas, 2022 1000 tu hilang tak? Tak hilang. Tuan-puan, saya pernah buat bisnes jam, G-Shock, kasut. Macam-macam bisnes yang retail ni saya buat. Sebenarnya antara paling susah, mungkin hari ni dia beli kasut dengan kita. Bulan depan dia boleh beli kasut dengan orang lain tak? Boleh, sebab kita tak lock dia punya purchasing power dekat purchase bayar tu dekat kita. Tapi dengan bisnes public gold, mentor pesan apa? Kalau once tuan-puan dah ajar dia pandai tentang emas, dia akan jadi customer tuan-puan sampai mati. Sebab apa? Tuan-puan bagi good servicing lah kepada dia. Okey. Lepas tu tuan-puan, win-win. Okey, mentor pesan apa? Tuan-puan nak jadi kaya, tuan-puan kena kayakan customer dulu. Setuju tak? Sebab apa? Sebab bila tuan-puan ajar customer simpan emas, dia dapat emas, dia happy tak? Happy. Lepas tu tuan-puan happy tak? Happy juga sebab tuan-puan dapat income. Jadi dua golongan ni, win-win situation. Dealer happy, customer pun happy. Okay, ni antara kenapa macam mana tuan-puan nak untung dengan emas melalui jalan bisnes. Okay, kenapa kena buat bisnes public gold? Sebab public gold sediakan jalan untuk jadi kaya tuan-puan. Okay, ni ada marker sikit. Okay, ni formula ni tuan-puan. Kalau tuan-puan baca mana-mana buku keuangan, tuan-puan tak akan jumpa formula kekayaan. Okay, nampak tak ni? Okay, ni saya baca lah. Okay, tuan-puan, nak jadi kaya ni tuan-puan sebenarnya, formula dia sangat senang yang mentor pesan. Pertama sekali, siapa-siapa yang nak tahu dia kaya tak hari ni, cuba tuan-puan tengok tabungan ada berapa. Cuba tuan-puan tengok harta tuan-puan ada berapa. Cuba tuan-puan tengok hutang ada berapa. Okey, pertama sekali tuan-puan, kalaulah tuan-puan hari ni kerja dah bertahun-tahun, makin lama simpanan tak ada, harta tak ada, hutang pun tak ada. Bermakna apa? Tuan-puan sedang berlalu di tempat yang sama. Anything happen, tuan-puan back to zero. Tapi kalau tuan-puan kerja bertahun-tahun, makin lama kerja, tabungan tak ada, harta tak ada, hutang makin banyak. Maksudnya, tuan-puan sedang menuju ke arah kemiskinan. Dengan kata lain, anything happen macam COVID, tuan-puan dibuang kerja, boleh jadi tuan-puan jatuh terduduk, negatif. Boleh diisytiharkan bankrupt. Sebab apa? Sebab hutang banyak, tabungan tak ada, harta pun tak ada. Tapi cara nak jadi kaya tuan-puan hari ni, tuan-puan kena pastikan kerja bertahun-tahun, kena pastikan tabungan makin bertambah, harta makin bertambah, hutang makin berkurangan. Saya dapat formula ni tuan-puan, waktu saya belum ada dosa keuangan. Sebab apa tuan-puan? Sebab tu saya cakap orang muda ini, dia beruntung. Orang yang dah dewasa, dia kenal public goal, kenal formula ni, dalam sudut dia nak baiki. Orang muda bukan nak baiki, sebab dia tak ada dosa lagi. Ibarat kain putih. So, baru nak buat benda yang betul terus. Jadi, dekat public goal ni tuan-puan, kenapa saya cakap ada peluang nak jadi kaya? Contohlah, dekat public goal ni, public goal sediakan tabungan apa? Tabungan apa yang public goal sediakan? Tabungan emas. Okey. Yang kedua, bisnes harta apa? Harta apa public goal sediakan untuk kita? Bisnes. Okey. Sebab tu tuan-puan, kalau tuan-puan tengok, kebanyakan dealer public gold, dia fokus buat public gold. Sebab apa? Sebab dekat public gold, dia dah boleh jadi kaya. Dengan cara dia menyimpan emas, dia buat bisnes emas. Sebab tu saya bagi tahu lagi tuan-puan, macam aset terbesar orang kaya ni adalah bisnes. So kalau tuan-puan faham tentang formula ni, untuk harta ni, untuk pengetahuan semua, harta ni adalah apa sahaja perkara yang masukkan duit dalam poket. Itu ataupun dengan kata lain, aset lah. Jadi aset ni sebenarnya, aset yang paling mengkayakan kita adalah bisnes lah. Sebab aktiviti jualan tu berlaku setiap hari, betul tak? Kalau tuan-puan nak dapat rumah sewa mungkin sebulan sekali. Tapi bisnes sentiasa ada proses jual. Sebab tu kita akan cepat untung dengan cara tuan-puan buat bisnes lah. Okey, jom kita tengok tentang public goal. Okey. Kenapa hari ni tuan-puan kita semua boleh buat bisnes public goal?
Sebab apa? Sebab kita boleh buat secara part time. Sebab saya mula bisnes tuan-puan waktu saya study dan waktu saya kerja. Sebab apa tuan-puan? Saya terinspirasi dengan satu kata mentor. Mentor pesan, buat bisnes di saat tak perlukan bisnes. Jadi pada ketika tu tuan-puan, kalau saya tak buat bisnes pun, saya masih boleh survive. Saya boleh pergi kafe makan nasi ayam, tak ada masalah. Tak ada masalah pada ketika tu. Tapi saya pilih untuk buat bisnes. Sebab saya nak pakai bisnes ni waktu saya perlukan dia. Jadi siapa dekat sini, dia memang ada kerja hakiki, cuba angkat tangan. Semua ada ke ada yang tak kerja? Suri rumah pun pekerjaan tuan-tuan. Kena hargai isteri hargai. Sebab apa? Sebab suri rumah ni dia ada cuti tak? Tak ada, dia kerja 24 jam. Jadi kalau cakap suri rumah tak ada komitmen, tu tipu lah. Suri rumah lah yang komitmen dia banyak. So isteri boleh boleh bagi tahu suami. Okay. So tuan-tuan, kenapa saya cakap semua bisnes boleh, semua orang boleh buat? Sebab dia buat secara part time. Tuan-puan tak kena pergi punch card dekat office, tak perlu. Tuan-puan hanya perlukan phone, internet dan keinginan yang kuat untuk belajar. Untuk tuan-puan sukses dalam bisnes ni lah. Okey, kedua tuan-puan, tiada modal sebenar. Contoh Encik Adli nampak pelajar baik pada malam ni. Okay, Encik Adli, emas yang Encik Adli beli waktu jadi dealer masih ada tak ini? Ada lagi Okey, maksudnya tuan-puan, siapa yang simpan emas, ada modal yang hangus tak? Tak ada tuan-puan. Contoh hari ni promosi dealer berapa? 35 gram. Siapa beli 35 gram, emas tu dapat tak? Dapat. Maksudnya mana ada modal sebenar? Okey. So yang ini tuan-puan, tak perlu ada kedai fizikal, tak perlu ada staff, tak perlu pegang stok, tak perlu hantar stok. Okey, antara cabaran terbesar business owner, kalau tuan-puan, saya tahulah siapa yang buat bisnes, adalah tentang operation tuan-puan. Macam mana kita nak bungkus parcel, ambil order, benda tu sangat struggle sebenarnya. Tapi dekat Publigo tuan-puan, kos-kos benda-benda ni tuan-puan tak perlu buat. Contoh tuan-puan, saya setiap tahun buat jualan peribadi lebih 6 juta tuan-puan. Tapi 1 gram emas pun saya tak pernah pergi hantar dekat penyimpan emas saya. Contoh Encik Amnan pernah tak saya COD emas? Tak pernah. So dengan kata lain tuan-puan, buat bisnes Publigo ni, tuan-puan tak perlu pun buat kerja-kerja ni. Sebab tu dalam tim kita tuan-puan, ada suri rumah yang boleh berjaya. Ada student yang boleh berjaya. Student ramai tuan-puan. Yang kat depan ni, co-speaker kita semua student. Maksudnya semua orang boleh sukses dalam bisnes ni. Sebab dia tidak memerlukan benda ni. Okay. Okay, ini tentang kelebihan bisnes Publigo. Okay, saya pergi Switzerland hari tu tuan-puan. Saya sembang dengan Tuan Azizi Ali. Jutawan. Dia kerja pilot, saya tanya dia lebih kurang 40 tahun. Dan dia telah menulis lebih 30 buah buku dan royalti buku dia tu memang kaya tuan-puan. Macam mentor terinspirasi baca buku Jutawan daripada Planet Jupiter. Itu pun buku daripada Tuan Azizi Ali. Jadi saya tanyalah Tuan Azizi Ali, video pun ada lagi. Saya tanya, Tuan, boleh tak kenapa bagi satu sebab kenapa Tuan Azizi buat bisnes ni? Pertama dia cakap sebab produk. Tuan-tuan, kalau kita buat bisnes emas ni, produk emas ni evergreen. Bayi baru lahir pun tuan-tuan, kalau parent dia ada ilmu emas, sesuai tak dia simpan emas? Sesuai untuk dana pendidikan dia. Kalau student, sesuai tak? Sesuai untuk kahwin nanti, tak perlu buat hutang. Untuk orang yang dah bekerja, sesuai juga lagi dah perlukan simpanan. Maksudnya tuan-tuan, produk evergreen ni mudah untuk kita jual. Saya pernah buat produk kosmetik tuan-tuan. Saya bukan buat, saya jual lah. Kosmetik ni tuan-tuan, contoh produk-produk skincare. Saya kena ada target audience saya. Sebab apa? Sebab emas ni, ada 2 golongan je yang tak akan simpan emas. Pertama, mereka yang tak ada duit. Tuan-tuan tak payah pening-pening lah duk convince orang yang tak ada duit. Memang tak boleh beli emas. Kedua, mereka yang tak ada ilmu. Jadi, selain daripada 2 golongan ni, semua orang boleh simpan emas. Jadi produk evergreen kata Tuan Azizi Ali. Yang kedua tuan-tuan, sebab bisnes ni adalah online. Bisnes ni online. Sebab macam contoh tuan-tuan, pergi Switzerland hari tu, bisnes dealer-dealer Publigo run macam biasa tak? Jalan macam biasa tuan-tuan. Sebab apa? Sebab antara salah satu benda yang saya belajar daripada mentor pesan, kalau tuan-tuan nak bisnes ni grow,
tuan-puan kena pastikan bisnes ni dia tak melekat pada badan tuan-puan. Contohnya kalau tuan-puan buka kedai burger kalau yang buat burger tu tuan-puan, dan kalau tuan-puan tak ada dekat kedai tu, bisnes tak boleh run, maksudnya bisnes tu tak boleh pergi jauh. Dia akan ada had dia. Jadi bisnes public good dia tak melekat pada diri tuan-puan. Okey, seterusnya, win-win situation ni macam saya cakap tadi lah. Customer happy dapat emas, tuan-puan happy dapat royalty. Tapi sebelum tuan-puan nak dapat royalty tu, tuan-puan kena kayakan customer dulu. Fair tak tuan-puan? Fair lah. Ini adalah real world tuan-puan. Yang mana pertukaran nilai. Tuan-puan ada ilmu, tuan-puan ajar dia betul tak? Justru dia simpan emas, tuan-puan dapat insentif. So fair. Okay. Bisnes boleh diwarisi ni tuan-puan boleh baca buku Tuan Muda Abdul Rahman. Sahabat kita yang telah meninggal dunia. Tapi hari ni masih lagi diwarisi oleh keluarga mereka. Yang tu saya tak nak cerita panjang, tuan-puan boleh baca buku Tuan Muda Abdul Rahman. Okey, ni adalah jana passive income. Okey, sebab passive income ni lah antara saya rasa perkara yang menarik saya untuk fokus bisnes ni lah. Sebab kalau tuan-puan tengok pada awal tadi, saya banyak buat bisnes active income tuan-puan. Saya memang boleh, kalau contoh musim raya, saya boleh jual biskut raya. Sebab status WhatsApp saya pun yang view 1,200 orang. Database saya memang banyak tuan-puan. Sebab masa saya masuk universiti dulu tuan-puan, saya ni jual top up. Kenapa saya jual top up? Sebab saya nak suruh student USM save nombor saya. Supaya kalau saya jual apa barang sekalipun, saya boleh make more money. Sebab tu dekat masa dulu tuan-puan, kalau setakat nak buat active income, saya boleh buat. Kalau setakat contoh nak jual coklat pun saya boleh. Tapi semua tu adalah aktif. Selagi mana saya mampu buat. Okey. Okey, ini kesan bisnes kepada saya lah. Okey, contohnya tuan-puan, bila saya buat bisnes public ego ni memang satu kejutan lah. Yang mana bila kita tengok income dah lebih daripada 5 kali ganda income hakiki. Tapi sebabkan ada mentor tuan-puan, walaupun masa saya kerja tu, income memang dah hit 5 angka sebulan, tapi saya masih lagi pergi kerja naik motor. Saya masih lagi balik kampung naik bas. Sebab apa tuan-puan? Sebab kita dah faham, waktu kita ada income yang banyak ni sebenarnya untuk kita tabung dulu. Simpan dulu tuan-puan. Antara perkara yang paling penting skill adalah skill menahan kemahuan untuk seketika. Relax dululah. Kalau tuan-puan tak cukup wang kecemasan, simpan dulu. Ni apa yang saya buat. Waktu dululah. Dan bila income dah cecah macam ni tuan-puan, so saya bolehlah gandakan simpanan emas. Sebab tu saya boleh simpan 100 gram. Kalau saya tak buat bisnes tuan-puan, saya pun tak boleh simpan emas yang gram yang besar. Okey. Lepas tu cukupkan dana kecemasan 1 tahun gaji dalam masa 6 bulan. Okey. Kalau kita kerja tuan-puan, income contoh income 3,000 Kalau tuan-puan nak ada setahun gaji, berapa income wang kecemasan yang tuan-puan kena ada? 36,000 je tak? Nak kumpul 36,000 ni masa berapa lama? 3 tahun? Tu paling perform lah 3 tahun. Mungkin 3, 4, 5 tahun ataupun tak ada terus. Tak mudah tuan-puan. Sebab apa? Sebab kalau tuan-puan nak kumpul setahun, maksudnya tuan-puan tak makan lah. Sebab 3,000 tu menabur. Tapi dengan bisnes public go tuan-puan, dalam masa 6 bulan je, saya boleh completekan simpanan saya setahun gaji. Yang mana 6 bulan saya letak dalam bentuk cash, 6 bulan saya letak dalam bentuk emas. Sebab apa tuan-puan? Sebab buat bisnes. Kalau saya tak buat bisnes, saya pun tak ada apa? Tak ada akses untuk simpan banyak duit. Okey. Okey, ini boleh buat banyak kebaikan tuan-tuan. Sebab mentor pesan apa? Ikhlas orang berduit tak sama dengan ikhlas orang yang tak ada duit. Sebab tu tuan-tuan, waktu macam contoh saya kerja sebagai seorang guru. Income fresh graduate ni tuan-tuan tak tinggi lah, dalam 3,000. Dengan kos hari hidup dekat KL semua Nak balik kampung tu kadang-kadang member saya memang buat Grab. Supaya apa, balik kampung nanti ada lebihan duit. Saya tahu memang balik kampung tak fikir pasal duit. Memang kita dah spend, okey nak spend 2,000. Okey 2,000 memang nak habiskan dekat kampung. Tapi 2,000 tuan-tuan untuk mereka yang kerja makan gaji besar tak? Besar tuan-tuan, lebih daripada separuh gaji. Tapi sebab daripada buat bisnes ni tuan-tuan, saya boleh buat banyak kebaikan tuan-tuan.
Bukan untuk orang lain tuan-tuan, untuk family kita. Saya always daripada saya kecil, saya dream, saya nak jadi orang paling kaya dalam family. Cukup tuan-tuan, cukup untuk saya, untuk setakat tu, saya nak jadi orang paling kaya dalam family. Dengan kata lain tuan-tuan, kalau mak saya minta apa-apa, saya dulu ke depan. Apa-apa sahaja. Itu sahaja dream saya waktu saya kecil dulu. So sekarang dream dah berubah tuan-tuan. Dan kita dah bersama mentor misi ubah hidup 1000 keluarga tuan-tuan. Tapi pada ketika tu, bila kita jadi kaya ni tuan-tuan, untuk family kita, at least kita boleh provide everything. Sebab masa saya nak resign daripada kerja guru pun tuan-tuan, saya resign dulu baru saya minta. Baru saya call mak saya. Resign dulu baru call, dan mak saya senyap lah dalam 5 saat ke 10 saat. Tak terkata. Tapi mungkin dia risau tu sebab apa tuan-tuan? Sebab dia takut kita tak boleh survive kan? Tapi apa jadi tuan-tuan? Bila dah resign, kita bagi lebih lagi. Maksudnya kita nak buktikan yang kita buat pilihan tepat lah. Untuk sebenarnya, kalau saya fikir tentang diri saya tuan-tuan, saya boleh stay kerja makan gaji. Cukup untuk diri saya tuan-tuan. Tapi untuk orang lain cukup tak? Tak cukup tuan-tuan. Dan saya boleh bagi jaminan tak cukup. Kalau tuan-tuan nak hidup biasa-biasa okey. Tapi kalau tuan-tuan nak buat banyak kebaikan dengan kekayaan, jalan dia dengan jalan bisnes. So bina bisnes daripada sekarang lah. Waktu kita sedang tak perlukan bisnes tu. Okay. Ni yang terakhir tuan-tuan, exit plan untuk capai financial freedom dan time freedom. Dan macam saya pergi USM pun kawan saya pelik lah. Dia cakap, bukan hari ni orang dah masuk kerja hari Isnin. Tapi hari Isnin orang masuk kerja, saya datang sini. Sebab apa saya dah dapat time freedom. Time freedom ni tuan-tuan antara perkara yang mahal untuk masyarakat kita nak tapi tak dapat. Time freedom nak dapat bila tuan-tuan? Waktu umur 60. Itu pun tenaga dah tak ada. Dan jalan ni senang tak? Tak senang tuan-tuan. Saya lalui banyak kesusahan untuk capai benda ni. Tapi bukan soal susah atau senang. Tapi sebab boleh. Kalau nak, jawapan dia boleh. Memang tak senang. Kalau senang, ramai orang jadi kaya. Dan saya rasa dalam batch saya dekat USM pun, mana ada orang berani resign. Dan tak ramai benda ni. Dan tak ramai pun yang sanggup buat apa yang kita buat. Contoh masa saya kerja dulu tuan-tuan. Balik sahaja daripada kerja, terus pergi menara public good. Buat live. Tak campur. Memang kita korbankan perkara-perkara yang orang muda lain dapat. Sebab macam Tuan Azam pesan, dia selalu pesan, kalau kita nak jadi lain daripada orang lain, kita tak boleh hidup sama macam mereka. Kalau contoh orang biasa, dia tak pergi MDC. Kita kena pergi MDC. Kalau sebagai dealer. Kalau tuan-puan orang biasa, orang biasa, pada malam ni dia decide, dia tak hadir ke seminar kaya dengan emas. Tuan-puan kena hadir. Walaupun tuan-puan terpaksa spend masa. Dan itu yuran yang tuan-puan kena bayar untuk tuan-puan capai financial freedom dan time freedom. Jadi tuan-puan, ini adalah thumbprint terakhir saya lah dekat saya kerja. Lepas tu ni blog. Saya tulis dekat sini tuan-puan 1 September 2024. Pertama, for sure saya sedih lah. Sebab saya resign daripada kerja. Yang mana kerja ni saya idamkan daripada zaman saya sekolah. Dan kerja ni adalah bukan idaman, harapan family. Tapi dalam masa yang sama tuan-puan, saya happy dengan impian baru saya. Yang mana saya pun tak pernah terfikir, rupa-rupanya atas dunia ni, ada jalan untuk capai financial freedom. Ada jalan rupanya kita nak belanja tak tengok duit. Rupa-rupanya ada. Saya tak tahu, saya fikir dulu kalau kerja, nanti pencen, follow the flow lah. Tapi sebenarnya ada jalan tu tuan-puan, dengan cara buat bisnes lah. Jadi, kalau hari ni tuan-puan, bisnes public good ni, kalau tuan-puan rasa nak buat duit yang cepat, saya rasa jual nasi lemak lagi cepat buat duit. Betul tak? Tapi kalau tuan-puan nak buat duit yang lama dan kekal, meninggal pun masih ada pendapatan dan mentor kita dipenjarakan, keluar makin kaya, jalan dia adalah bisnes public good. Dan saya boleh bagi satu jaminan bisnes ni tak senang. Tapi dia tak susah. Kalau tuan-puan ada keinginan yang kuat untuk buat, tuan-puan boleh jadi kaya dengan jalan buat bisnes public. Jadi tuan-puan, itu sahaja daripada saya untuk malam ni. Maaf kalau ada sedikit kekurangan. Ini yang saya cerita ni tuan-puan lah real story kisah saya sendiri. Kalau saya nak cerita ilmu baru, saya rasa tak ada. Ilmu pun saya ambil daripada buku Wang Emas. Tapi pengalaman tu mungkin tak sama. Antara kita pengalaman tak sama. Jadi itu sahaja, saya kembalikan kepada director. Terima kasih kepada Pak Yusuf.
Tuan, macam-macam ilmu yang dapat daripada perjalanan awal bermula, daripada student, daripada muda sampailah ke penghujungnya. Cikgu Rina dah berjanji dan sekarang ni tengah fasa nak mengubah nasib orang lain juga, tuan. Okay? So, tuan sekali lagi berikan tepukan yang gemuruh kepada Cikgu Rina. Tadi yang sebentar puan yang Cikgu Rina kata yang ilmu kekayaan ni nak diada di sekolah. Jadi, tuan nak dapat dekat mana? Tuan dapat dekat sini lah. Jadi, kalau tuan yang nak cari ilmu kekayaan, ilmu macam mana dapat tabungan, tuan kena selalu hadir ke kelas-kelas yang Pak Bigo sediakan. Especially daripada 300.